Siapa tengah cari gimbal power untuk mirrorless korang? Yang stabil, ada AI tracking, tapi tak serabut nak setup. Ni dia, Feiyutech Scope 2. Guys, ni Feiyutech Scope 2 dan aku dah guna dia beberapa trip untuk aku shoot travel dan review aku sendiri. Jujur cakap, aku impress. Benda ni support sampai 2.5 kilo. Maksudnya, boleh tampung kamera besar. Sony ZV-E10 Mark II macam aku tengah pakai sekarang ni pun steady je. Berat dia pun 1.07 kilo je. Ringan nak bawa travel. First kali aku pegang, rasa dia memang solid tapi tak berat. Design dia pun ergonomik, senang nak pegang lama. Tak sakit tangan walaupun shoot lama-lama. Yang buat aku suka gimbal ni, dia ada touchscreen OLED 1.3 inci. Nak tukar mode ataupun nak adjust speed, semua boleh daripada handle ni. Tak payah buka apa-apa apps dalam phone korang. And magic wheel ni lembut gila. Boleh control pan, tilt dengan zoom. Motor dia pun responsif gila. Aku try follow mode, POV mode, semua smooth. Aku jalan, lari sikit pun hasil footage masih steady. Korang nak tahu part paling futuristik? Ada AI tracking built-in. Sini AI tracking dia. So korang set up kat mana-mana, korang buat gesture OK sign, dia akan follow korang lepas tu. Senang gila kalau shoot sorang-sorang. Bateri dia pula tahan sampai 13 jam. And dia ada fast charging guna USB-C. Dekat bawah ni 18 watt. So kalau korang shoot travel seharian, korang tak payah risau. Bateri dia pun tahan lama. Aku boleh guna sepanjang hari shooting tanpa risau. USB-C charging pula senang campur dengan gear lain. Nak shoot vertical mode pun senang. Just pusing je. Dia ada mode dekat belakang. Ni dia ada plate L shape, korang boleh pusing ataupun mode automatic kat belakang ni, korang boleh adjust. Kalau korang nak buat low angle shot, nampak tak belakang ni? Korang boleh pegang macam ni, buat je angle shot daripada kaki. So kalau korang memang nak upgrade setup shooting korang, aku boleh cakap Feiyutech Scope 2 ni memang serious value. So far, aku rasa Feiyutech Scope 2 ni memang berbaloi untuk content creator yang nak hasil cinematic tapi ringan dan simple. Aku personally akan terus guna ni untuk setiap trip aku. Link beli aku letak kat bio, korang tekan kat situ dan masukkan nombor item ni dekat search bar Shopee tu. Thank you guys.